Warga asing tidak bayar bil rawatan 102 juta. Korang nampak tak berita ni? Dari utusan Malaysia lagi. Rakyat tempatan sendiri pun bukan free tau pergi hospital. Tapi diorang senang-senang je nak semuanya free. Macam mana rakyat tempatan kita tak bising? Kita ni pembayar cukai tau, pembayar cukai. Kalau tak bayar, LHDN kejar-kejar kita tau. Meniaga online pun kena bayar cukai tau. Diorang, nikmat. Duduk free, berniaga boleh. Bawa kenderaan tak ada lesen boleh. Kita, semuanya tak boleh. Tapi saya sokong tau apa yang dikatakan ni tau. Kalau korang pergi dekat hospital Ampang, memang ramai puak-puak ni. Lagi-lagi pelarian. Ada nurse cerita, diorang main keluar je hospital tu tanpa discharge. Kalau beranak, diorang tak nak anak tu, diorang tinggal je macam tu. Kadang-kadang sampai penuh hospital tau. Rakyat tempatan nak dapat rawatan lambat. ICU penuh, ward kena menunggu. Kalau dah terberanak lah kat situ. Ini bukan cakap kosong tau. Korang pergilah hospital Ampang dan korang tengoklah sendiri. Tak tahulah apa nak jadi kat Malaysia sekarang ni. Warga asing kalau boleh semua dia nak free. Entah-entah, diorang kahwin pun free. Betul tak korang?